What's up guys, so hari ni dah lama aku tak buat vlog. So hari ni aku nak buat balik vlog sebab hari ni ada hari paling penting bagi aku. Wush, apa belakang ni? Ada hari paling penting bagi aku, iaitu aku masuk pertandingan Must Whip. So sekarang ni dah pukul 10.34. So mungkin pukul 11 sekejap lagi aku akan gerak ke Putrajaya. Dia akan buat pertandingan tu kat DO SCM apa benda tak, aku lupa lah, kat Putrajaya tu. Yang pasti memang dia buat kat situ. Kat situ ada pertandingan Mobile Legend, ada pertandingan FIFA, FIFA lah, FIFA. Doakan aku yang terbaik guys. Sekejap lagi aku akan lawan geng-geng dari jabatan lain. So ni adalah first time aku masuk tournament Mobile Legend. Aku main biasa-biasa tapi aku nak cuba kan, nak ada pengalaman bila lagi kan. So ni lah masanya untuk aku mencuba sesuatu yang baru dari hidup aku kan. So stay tune guys. Ni je barang aku nak bawa. Ni bag ni ada baju sebab lepas pertandingan tu mungkin aku pergi rumah kakak aku. Dah lama nak pergi, tak pergi rumah kakak aku, dah sebulan dah. So hari ni lah aku nak sambil-sambil tu singgah kan, dari Putrajaya singgah rumah kakak aku. Lepas tu aku berdebor ni, nampak tangan ketor. Nampak ketor tu, berdebor, takut kalah. Kamu takut gak sama jagung? Aku doa at least boleh pergi separuh akhir lah. Separuh akhir ke at least boleh pergi hari kedua lah. Seberikutnya tak buat kata orang Kelantan bolong sangat, tak bolong, tak noob sangat lah, macam tu. So bismillah. Apapun sebelum kita pakai stokin kasut semua, kenalah kita niat dulu dipakai kerana Allah sahaja. Aku berpuasa esok hari. Silap sahaja aku pakai pakaian dan stokin ini, kasut ini kerana Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Munafik man. Susah. Okay, semua dah settle. Pintu dah kunci, beg dah bawa semua insyaAllah. Dokumen bedak untuk fast hand lagi. Okay, IC semua dah ada insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. So jom kita gerak dan cari makan jap. Takut nanti tak makan kena gastrik mat. Let's go. So guys, sekarang ni aku dah atas motor. Yalah, kita mulakan perjalanan ke Putrajaya. Dah mengambil masa dalam 40 minit lah, 23 km dari Shah Alam ke Putrajaya. So ya, best cuaca hari ni. Tak panas, mendung je. By the way, kat sana tu kalau korang nampak ni putih ni, nanti kalau aku berani ke, aku rasa aku nak pergi ke, aku nak buat vlog kat situ, nak buat preview ada apa kat situ. Sebenarnya ada lembu untuk korban, banyak lembu aku tengok semalam. Diikat seko banyak So nantilah. Sekarang ni kita fokus kepada tournament Mobile Legend. By the way, aku tak akan tunjuk lah perjalanan aku sebab aku nak guna maps kan. Aku ada satu phone je, tak boleh nak record. So aku mungkin akan tunjuk aku dah sampai kat sana lah. So sorry lah ya, tak boleh tunjuk perjalanan. Jom kita teruskan perjalanan kita. A few moments later. By the way guys, aku dah sampai kat Putrajaya. Aku tak sangka cantik gila Putrajaya. Asal aku guys kat bawah. Ni first time aku pergi Putrajaya naik motor sendiri. Sebelum ni tak pernah pun. Asyik main kat KL je. Tapi overall, cantik lah Putrajaya. Nanti aku nak discover lebih lagi lah. So ya, jom kita pergi ke bangunan DOSCM. So cantik tu pemandangan dia. Tengok cantik tu pemandangan dia, excellent tu. Dia ada tulisan Putrajaya kat sana. Cantik tu. Tapi tak sempat nak ambil.
tak sempat nak ambil video sebab traffic light tadi kan dah hijau. Tak sempat lah. Subhanallah, sumpah cantik tu. Tengok tu, kat sini ada rumah, kat situ jabatan tu. Sekarang ni aku dah terpusing, kena pusing jauh pula pergi arah sana sekejap lagi. Tapi aduh, cantik tu. Ada tasik. Nanti aku rasa kena cuba ni lah, datang sini balik, kita cuba jogging kat sini. InsyaAllah lah, kalau aku rajin, ada masa, dapat pula lah terlekat ni video ni. Test, ok. So itulah, tasik dia pun besar. Tu nampak macam pangan ni, jangan garis. So wish, macam mana lah nak di bawah ni. Weh, kat sana ada masjid tu. Masjid apa siapa tahu, sila komen kat bawah comelnya, comel. Cantiknya pemandangan. Kat situ bangunan apa tu aku pun tak kenal lah. So tu je lah jom lah kita pergi. Aku tadi dah sampai, cuma tak boleh masuk sebab pagar tutup. Tapi aku pusing, dia suruh pusing masuk kat situ balik. Tapi masalahnya kunci tak boleh buka. So aku nak masuk belah mana, celah mana nak masuk, mana boleh. Hayya. Wow, ni tempat duduk ke tempat entah. Wah, kat bawah tu tinggi mat. Tak tinggi mana, kalau jatuh pun patah kaki je kot. So tu je lah. Jom pakai motor tepi jalan ni, aduh tak elok lah. So jom lah kita gerak ya. Update guys, sekarang ni aku duduk kat entah masjid apa tadi nama dia. Sekarang ni kawasan masjid, tapi aku tak tahu masjid kat mana, yang mana satu masjid ni kot. Tapi tak nampak macam masjid pun. Aku beli air cendol tadi sambil-sambil tunggu member aku tak sampai lagi. By the way sedap dekat Taman Rekreasi apa benda tahap di Prison 2, depan sekolah Prison, PRESINT 2. Ya, aku pun tak tahu, tapi sedap lah. Pakcik tu dah lah baik, sedap lah pun aku akan tunggu dulu lah sambil tu. So stay tune guys. Mungkin agak bosan sikit video aku ni, tapi saja. Kalau korang nak layan, teruskan. Kalau tak nak, tak boleh, kena teruskan kak. So ya, aku nak tunggulah dulu. Nanti dia orang update apa-apa, aku akan gerak pergi kat jabatan DO apa-apalah nama dia, aku tak tahu. Aku rasa aku nak pusing-pusing sini lah jap. Kan, apa kata kita pusing-pusing. Lepas tu ni nampak macam ada menara apa benda tu. Kita pusing sini jap, parking kat sini tu. By the way guys, aku pening, aku blur ni aku kat mana, kat sana bangunan apa. Yang aku tertarik sekarang ni adalah tu, kau nampak tak? Yang tinggi naik tu. Tu dia tulis apa tu? Putrajaya Step. So aku memang aku menuju ke arah tangga Putrajaya Step. Nanti aku pergi dekat sikit, nak pergi nampak. Tinggi juga bapak dia. Dah lah aku tinggal motor kat sana, dah lah jauh tu. Aduh, berpeluh sekejap lagi, berkicap. Oh, kat situ kompleks Setia Perdana. Yang tinggi, yang besar tu. Oh, yang ni aku tak tahu apa tu. Pernah tengok dalam TV apa semua, tapi tak tahulah nama apa. So jom. Tu dia geng, kalau korang boleh nampak tu. Dia bapak tinggi. Dia macam apa, yang orang India tu kan, yang naik-naik sampai atas. Tu tanda kesetiaan dia terhadap suami, isteri dia, tak silap aku lah. Yang dalam cerita cerita siapa lupa lah, yang Tangga Bali yang tu. Oish, nak naik tapi letih lah pula nanti. Nak event lagi ni, next time lah. Tapi apa, interesting memang membuatkan aku berminat nak tahu apa benda atas tu. Cantik bunga ni.
Bunga apa ini? Bunga pagi, mekar di pagi hari. So tu je lah aku takut full storage lah. Next. Jeng 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 jeng. Tiba lah. Tapi ini masjid apa yang nama, aku pernah tengok dalam berita sebelum ni. Dalam apa-apa buat lagu pasal Malaysia mesti ada masjid ni, tapi aku tak pasti masjid apa. Dia tulis kat mana, kat sana macam ada satu Malaysia apa semua. Oh, ada apa tu, Menara Seri Wilayah. Wow, sumpah cantik tu. Nak ambil gambar tapi tak boleh lah, tak ada kawan. Malu lah aku nak ambil gambar seorang-seorang. Walaupun memang cantik. Putrajaya memang terbaik. Nak masuk tapi dah lewat dah ni. Aku kena pergi kat event ni. Allah, sumpah impress gila. Maaf lah aku orang kampung. Kampung pula, orang kampung kan. First time datang bandar, tengok benda cantik, rasa lain lah sikit. So ya, tu je lah. Okay. Weng. A few moments later. Ramai mat. Lain ada baju, kita tak ada baju. Masuk. Reporter. Kita mula minta untuk masuk dalam A1 lawan A2 dan seri. Angkat tangan, kita akan terus start untuk game yang ketiga. Kita jalan tak? Jalan. Tak tahu. Tak ada bilang dah masuk gym boleh zaman abang tu. Kalau dia terang foto-foto kita boleh menang juga. Muka-muka orang menang. Woi. So guys, sampai situ je video aku. Alhamdulillah tadi first game kalah sebab ada pro player MV Moonchild memang kalah lah. Lepas tu yang kedua alhamdulillah menang. So kita orang boleh pergi ke next match esok hari. So thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nantikan esok punya match pula.